dah ada, apakah jalannya? Kenapa rakyat masih rasa pendidikan ni seakan-akan tak bergerak? Inilah persoalan-persoalan yang perlu dijawab dengan jujur, bukan dengan alasan teknikal. Kita tak mahu melihat kementerian saling menunding jari, sedangkan sistem pendidikan terus longlai. Cukup-cukuplah. Perkara yang macam ni bukan saja memalukan, malah langsung tak memberikan apa-apa faedah kepada rakyat. Akhir kata, teguran dan jawapan ini sepatutnya bukan menjadi perbalahan, tetapi menjadi titik tolak untuk kerajaan Madani sendiri mencerminkan diri semula. Muhasabah diri balik. Adakah mereka benar-benar melaksanakan reformasi atau sekadar memanggil diri mereka reformis? Janji-janji pilihan raya itu dulu yang paling penting. Adakah ini kerajaan yang benar-benar rakyat perlukan? Sejauh mana keberkesanan kepada rakyat jika perbalahan terbuka seperti ini terus-menerus berlaku? Apa yang sebenarnya yang rakyat perolehi daripada semua ni? Okey guys, sampai di